4 tahun bukanlah budak-budak. Orang dewasa yang kutuk. Saya percaya lagi. Saya diam lagi. Saya cakap kat diri sendiri, tengok Jiha, dia orang betul. Tak payahlah kau. Okey, masa ni saya tengah insecure, tengah merendah diri lah. Chapter 3, manusia yang kutip umur 25. Direct message masuk, "Hai Jiha, nak dap tak?" Cahaya masuk bilik. Umur 25, saya dah give up. Saya dah mengalah. Tapi tiba-tiba ada satu DM masuk. Direct message. Admin Arif Sukasa. Dia cakap, "Jiha, suara kau ngam lah. Nak try isi suara untuk anime blog aku tak?" Min, masa tu lah first time dalam 11 tahun ada orang cakap suara saya ngam. Min bagi saya job pertama, pakai avatar VTuber, promote anime blog. Lepas tu Min percaya lagi, bagi saya voice over masa Obot ikan coklat. Abaikanlah apa-apa bunyi dekat dalam video ni, sebab yang ni video berterima kasih kepada admin Sukasa sebab pilih saya, pilih suara lelaki ni yang orang kutuk, orang hina, orang benci, orang dengki, orang cemburu. Terima kasih bagi saya pentas untuk saya tunjukkan saya punya bakat dub dan bakat menyanyi saya, dan bakat alih suara untuk iklan coklat tu. Terima kasih banyak-banyak. Next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.